Assalamualaikum. Hari ni aku percaya satu Malaysia berasa amat sesal, amat sedih apabila Anwar Ibrahim dia pergi minta Illuminati. Immunity. Dia pergi minta immunity, kekebalan hukum. Sebab Yusof Router dia pergi buat saman sivil. Mengatakan Anwar Ibrahim jilat tengkuk. Sedap. Sebagai seorang Perdana Menteri, kau perlu bersihkan nama. Betul tak? Kenapa kau pergi minta immunity? Sebab apa? Lawanlah. Dalam minta immunity tak dapat pula tu. 20,000 kena bayar. Kenapa dia tak nak lawan? Korang tahu tak? Cuba korang bagi tahu aku lah. Kenapa dia tak nak lawan? Kenapa dia tak nak lawan Aku cannot brain Pergi minta immunity kau macam seorang raja pula dalam Malaysia ni Tak boleh lah gitu. Pergilah lawan. Aku tertunggu-tunggu nanti tau. Tapi tak apa, 16 Jun ni katanya kes dia berjalan langsung. Illuminati yang dia minta tu tak dapat. Sorry daripada tadi aku salah. Immunity yang dia minta tu tak dapat. Sebab dia cuma Perdana Menteri. Okey, kita tunggulah. Tapi kalau korang tahu kenapa dia tak nak lawan, silakan bagi tahu aku. Aku dah tak boleh nak fikir dah ni.